So inilah dia everyone, progress setakat bulan November. Hello again, good afternoon dan selamat petang everyone, and welcome back to my channel. Jadi sekarang ni kita on the way untuk ke area salah satu stesen train yang terdapat di Kuala Lumpur selain LRT train. Untuk mana-mana kamu yang first time datang ke Malaysia, terutamanya Kuala Lumpur, jadi mesti ramai di antara kamu yang masih belum tahu. Di sini ada perkhidmatan kereta api juga. Nama perkhidmatan pengangkutan awam tersebut adalah KTM lah. Dan saya rasa mungkin ada juga penonton di sini yang sudah lama tidak datang ke Kuala Lumpur. Mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun. Boom! Inilah dia everyone. Perkembangan setakat ini, infrastruktur yang terdapat di area sekitar atau tengah-tengah Kuala Lumpur everyone. So di sini everyone, kebetulan ada satu train yang tengah lalu di salah satu landasan kereta api KTM. Dan sekarang ni everyone, saya akan tunjukkan kepada kamu progres pembangunan yang terdapat di area sekitar Dataran Merdeka. Jadi everyone, kalau kamu mahu ke area Pasar Seni, Taling Street, kena ikut laluan bridge yang ada di hadapan saya ni. Dan kalau kamu mahu turun terus pun boleh juga. Tetapi kalau kamu mahu jalan yang lebih selesa dan kurang kena sinaran matahari kan, kamu boleh ikut laluan jambatan jejantas yang ada di hadapan kita ni everyone. Jadi yang ini pun merupakan salah satu jalan untuk ke Dataran Merdeka. Honestly everyone, saya pun betul-betul rasa sangat impressed. Begitu kuantas perubahan yang terdapat di area sana. Jadi mana-mana kamu yang first time ternampak video di channel saya ini, hello everyone. Jadi biasanya saya selalu active traveling untuk melihat tempat-tempat yang baru, attraction dan pembangunan-pembangunan yang terdapat di Malaysia, terutamanya Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi saya rasa biasanya kalau golongan pekerja yang mahu ke tempat kerja mereka, dorang selalu guna laluan yang inilah. Sebab di area sini ni ada Pos Malaysia, Kompleks Daya Bumi, Masjid Negara. Dan yang ini pun merupakan salah satu laluan untuk ke Dataran Merdeka everyone. Betul-betul sangat cantik. So beginilah everyone suasana pada waktu petang di tengah-tengah Kuala Lumpur. Keadaan trafik pun tidaklah terlalu banyak kereta. Betul-betul mantap. Bandaraya KL sudah ada banyak perubahan everyone. Tapi kalau kamu ikut laluan ini, kamu kena sentiasa berhati-hatilah. Diorang cakap sini slippery lah kalau basah. Jadi sekarang ni kita sudah berada di area kawasan Kompleks Daya Bumi. Jadi yang saya perasan di sini everyone, selain ada office building, restoran cafe pun ada juga lah. Contohnya macam Zeus Coffee. Dan yang ini first look laluan pejalan kaki yang terdapat di area sekitar sini everyone. Betul-betul sangat cantik. Yang paling penting tu adalah selamat. Jadi saya boleh rasakan pada waktu awal pagi atau petang-petang yang suka berjogging atau exercise atau mahu lepak-lepak atau santai-santai brisk walk,
biasanya orang akan ke area sini lah. Sebab seperti yang kamu boleh nampak sendiri, selain dapat menikmati keindahan suasana bandaraya Kuala Lumpur, di sini pun ada sungai dan tumbuhan hijau. Jadi kalau waktu pagi itu udara sini mungkin segar juga lah. Jadi everyone, pandangan kamu macam mana dengan perubahan terkini yang terdapat di area sini? Terutamanya pengunjung-pengunjung yang sudah lama tidak datang ke KL. Mungkin sudah lebih 10 tahun tidak ke Kuala Lumpur. So video ini adalah untuk kamu. Jadi inilah dia progres terkini pembangunan yang atau perubahan yang terdapat di ibu kota Malaysia. Tapi yang terkini everyone, kamu mesti akan terkejut. Perubahan yang terdapat di Dataran Merdeka. Jadi kalau kamu tidak sempat tengok video saya yang sebelum ini, di area sana tuh everyone ada renovation, refurbishment dan bangunan-bangunan legend yang lama-lama di sekitar area Lebu Pasar ini pun ada yang sudah ditambah baik. Kalau kamu mahu tengok video tersebut, jangan lupa cari sahaja video tu di channel saya ini everyone. Jadi baru-baru ini everyone, Malaysia baru selesai menjalankan atau sudah selesai event Asian Summit yang ke-47 untuk tahun 2025. Ini mesti ramai kamu yang sudah tahu mengapa Malaysia pilih Kuala Lumpur sebagai venue tempat untuk mengadakan Asian Summit tersebut. Jadi salah satu sebab tu untuk menunjukkan kepada ASEAN dan juga dunia transformasi yang terkini di sekitar area bandar Kuala Lumpur. Betul-betul sangat meriah everyone. Disinilah merupakan salah satu lokasi yang sering pelancong-pelancong daripada luar negara kunjungi everyone. Daripada menara ikonik yang terbaru di Malaysia, Merdeka 118, dan sehinggalah Dataran Merdeka Kuala Lumpur everyone. Jadi inilah dia antara aktiviti-aktiviti yang pelancong boleh lakukan semasa berada di Kuala Lumpur. Jadi jangan kamu pergi dahulu everyone, sebentar lagi kamu akan dapat saksikan perkembangan terkini bangunan yang paling legend di Malaysia. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu bangunan Sultan Abdul Samad. Dan yang ini everyone, saya baru perasan lah, bersebelahan saja dengan 7E ada kedai tempat makan durian Malaysia, dessert dan cendol durian. Saya ingatkan di area Petaling Street saja yang ada tempat makan durian, tetapi sekarang perubahan yang terbaru kamu boleh nampak sendiri. Di area berdekatan dengan Dataran Merdeka pun sudah ada spot tempat makan durian everyone. Dan in the future everyone, di sini pun ada Lakin Coffee. Betul-betul wow. Jadi pengunjung-pengunjung yang sudah letih-letih jalan-jalan di area sekitar Dataran Merdeka, kalau dorang mahu menikmati durian Malaysia atau minum kopi, pun ada kedai-kedai yang berdekatan di area sekitar bangunan legend di tengah-tengah Kuala Lumpur ni everyone. So inilah dia everyone, progress setakat bulan November di area sekitar bangunan Sultan Abdul Samad. Laluan
jalan raya di area sini memang sudah semakin cantik. Kamu boleh nampak sendiri everyone semasa kita jalan daripada area pasar seni tadi. Saya boleh rasakan mesti ramai kamu yang akan terkejut apabila ternampak progres setakat ini di area sekitar Dataran Merdeka nih. Jadi kamu boleh nampak sendiri bukti bagaimana KL tengah push untuk membaik pulih bangunan yang penuh dengan sejarah ini. Tapi saya pun tidak pasti sama ada fasa transformasi ini adalah secara besar-besaran atau berfasa. Tapi personally yang saya boleh rasakan slowly but surely perkembangan-perkembangan yang terdapat di Kuala Lumpur ni, terutamanya bangunan heritage yang sedang kena makeover untuk dibaik pulih dan mungkin tambah baik lagi. Kalau di dalam bangunan ini ada banyak kedai-kedai macam restoran cafe pun macam nice juga kan. Dan mungkin yang paling penting tu adalah dia punya vibe klasik masih tetap dikekalkan. So personally yang saya paling suka upgrade ni, dia macam tidak kacau identiti yang terdapat di sekitar Dataran Merdeka. Jadi seperti yang kamu semua sudah tahu, bangunan Sultan Abdul Samad ni masih ikon. Cuma area laluan jalan raya ni kena upgrade untuk menampakkan area sekitar sini lebih modern dan kemas lah. So itu sahaja everyone video saya untuk hari ini. Jadi kalau kamu suka untuk melihat transformasi yang terdapat di Malaysia, jangan lupa like, comment and share video ini. Kamu boleh nampak sendiri vibes di sini betul-betul lain macam apabila sejarah bertembung dengan kemodernan. Kamu boleh nampak sendiri bangunan Sultan Abdul Samad ni sudah semakin cantik, kemas dan nampak brand new lah everyone. Macam yang saya pernah katakan di video saya sebelum inilah, when the old KL plus with the new KL, kamu boleh nampak sendiri everyone, memang betul-betul sangat cantik everyone.